Okay guys, absorber juga ada masalah. Tayar dah makan dalam, tayar dah makan luar, rasa berbuai. Jom kita tengok video gini. Okay, Assalamualaikum guys, saya Eddie. So hari ni saya nak berceritakan tentang sebuah kereta yang mengalami masalah absorber. Beliau dah pakai adjustable, iaitu kereta apa? BMW F32. So kereta ni datang daripada area KL juga. Dia menggunakan adjustable absorber, tetapi ada bunyi-bunyi yang kuat dan bawa tu rasa tak sedap lah. Jadi bila kereta ni sampai, saya terus ambil, saya terus masuk dekat tester mesin. So dekat tester mesin membuktikan depan kiri 26, depan kanan 33, belakang kiri 33, belakang kanan 20 lebih, 30 lebih. So bacaan yang terlalu tinggi. So bila terlalu tinggi, memang walaupun you guys pakai adjustable, memang akan berbuai dan akan mengeluarkan bunyi. Jadi cara menyelesaikan dia, kami buka ke 4 batang absorber. Dah buka, you guys nampak bila tekan pun agak lembut. Sebenarnya adjustable tak boleh lembut guys. Jadi jangan keadaan macam tu, sebab itulah kadang-kadang kereta ni akan jadi masalah makan tayar luar dan dalam dan rasa berbuai-buai dan kadang-kadang mengeluarkan bunyi. Okay, so selepas dah dapat condition absorber macam tu, kami terus refurbish absorber ini dan kami mengambil sedikit masa untuk kita refurbishkan absorber adjustable ni kepada 40% stiffer. Jadi selepas siap, saya buktikan dekat you guys. Komen kami tekan pun agak keras, susah, tetapi jangan risau, condition dia memang cun, memang stable. Jadi selepas itu kami dah pasang semua, dah test semua. Saya ambil kereta ni, saya test dengan owner. So owner memang kata memang agak berbeza, dia cakap. Tapi belum cukup bukti lagi. Saya terus ambil kereta ni, masuk dekat tester mesin. So dekat tester mesin membuktikan depan kiri 16, depan kanan 17, belakang kiri 18, belakang kanan 16. Bacaannya di bawah 20. Barulah kereta ni stable. So sekejap lagi kita akan buka 177A180 ni sebab mengalami masalah absorber berbuai juga. So you guys kalau nak tengok macam mana keseluruhan cerita ni, you guys kena like, follow dan share video ni. Kemudian you guys akan nampak setiap kereta saya akan upload dekat TikTok saya. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kita kena jaga keselamatan untuk setiap kereta yang kita pandu. So insyaAllah jumpa lagi. Bye bye. Salam. Jangan dulu. Nak tahu lebih lanjut, kena masuk dekat link bio saya ataupun Roger nombor terdapat di paparan skrin dan pastikan nombor tu sama dengan link bio saya. Barulah you guys selamat untuk berwasabi. So insyaAllah jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.